Warisan ni sejarah dia dah lebih 1000 tahun. Okey, sekarang kita berada di pintu gerbang untuk masuk ke Nanjao Kingdom Ancient City in Weishan County. Ini biasanya kalau pada zaman-zaman kuno dulu, memang biasanya satu-satu bandar tu akan ditutup dengan dinding ataupun wall yang tinggi, tembok tinggi, dan dia akan ada, biasanya akan ada 4 penjuru lah pintu utara, selatan, timur, barat. Kalau dekat sejarah-sejarah Inggeris pun kita tengok castle-castle lama pun macam tu. So China, inilah dia. So kita melalui pintu tembok, pintu masuk untuk ke kota purba diorang. Warisan ni sejarah dia dah lebih 1000 tahun 1000 tahun, yang mana daripada sejak 1000 tahun tu mungkin 800 tahun, seawal 800 tahun dahulu Muslim telah pun datang ke kawasan ni dan telah bertapak di sini, menjadi sebahagian daripada komuniti di sini, iaitu jadi komuniti Hui. Banyak-banyak benda-benda craft tangan, produk local produce, produk-produk tempatan, ke kacang. Kalau tengok cuaca matahari sangat terik sekarang ni. Sekarang dah pukul dekat 4. Tapi matahari terik. Sekarang kita bulan 9 September. Tadi dalam perjalanan hujan lebat, sekarang matahari bersinar. Very nice weather.